Buktinya apabila Astro Warna mula dah ditutup, bukan ditutup tapi program komedi dipindahkan ke Astro Prima. Lepas tu pementasan komedi mula kurang. Kita pernah berada di satu tahap yang paling meledak dulu tahun 2013-2014. Kita ada anugerah kita sendiri. Anugerah lawak warna. Tak sangka lah pelawak diraikan macam tu. Diraikan. Ada lawak, ada anugerah dia sendiri kan? Betul. Aku kadang rindu tau, sebabnya dulu kalau kat Malaysia ni setiap Jumaat, hujung Jumaat je orang rindu nak tengok program-program yang best. Betul. Dan setiap Jumaat tu ada tagline-tagline baru Contohnya? yang orang ikut. Contoh kicap nak kicap. Betul. Katalah minggu ni jambu paling meletup. Tagline jambu tu akan banyak orang ikut. Betul. Lepas tu bulu ayam tok mana? Kan ada. Waktu tu sepah. Betul. Bulu ayam tok mana. Lepas tu kita pun pernah buat juga dulu. Masa awal kat Raja Lawak dulu. Kau ingat? Apa? Awal Raja Lawak dulu yang apa? Jumpa orang semua orang apa. Jadi benda tu yang kita rindu setiap Jumaat. Lepas tu hidup YB. Hidup YB betul. Itu adalah trademark. Betul lah, dia menjadi satu perbualan lah. Waktu tu memang tengah kemuncak aja. Masa tu memang ramai orang rindukan. Lepas tu pertandingan pun pertandingan yang macam